Okey, kita bungakan dia. Closing Dr. An. Alright. Umur masa saya jumpa dia 56 tahun. 56 tahun. Income 200,000. Okey, ini adalah idea yang saya kata kalau kita nak closing Dr. Pakar. Doktor pakar. Ya. Ortopedik. Jumpa Dr. Pakar, kita akan gunakan idea. Ya, idea dia saya dah cerita sebelum ni, cuma saya nak buat real scenario. Sebab saya dah closing, saya tak mau fake, buat benda yang sama. Kalau korang jumpa Dr. Pakar, bagi tahu dengan dia. Alright? Selepas dia bagi kita 20 minit. I just need 20 minutes of your time. Listen to this $1 million idea. Ya, listen to this $1 million idea. Kita bagi tahu dengan dia. Dr. Mai dengan Dr. Eza, katakanlah dia orang ni berdua, kan? Sekarang ni ada satu minat baru. Doktor pakar jantung terbaik Malaysia, Tan Sri apa saya lupa lah, yang potong Dr. Mahathir tu, dia buka klinik, ya, pakar jantung yang private, yang lebih mahal daripada ejen. Orang still bayar sebab tak mau tunggu lama dekat ejen. Apa nama hospital tu? Apa nama klinik tu? Klinik jantung swasta kat Malaysia. Dah ada dekat KL. Tan Sri apa tak saya lupa, dulu dekat KBJ. Dia ada buat small group tau. Jadi income semua besar-besar lah. Itu lagi million. Okey. Mai Eza, pertama kita nak tanya apa yang you dah ada. Tanya dulu. Apa yang dia dah ada, Mai? Polisi. Selalu Dr. Pakar apa yang dia dah ada. Pertama, dah ada dah. nanti dulu medical card dulu. Medical Ini dah ada. medical card dulu, ambil dengan Prudential. Mesti ambil dulu. 5 juta. Mana ada Tak ada. medical card. Yang kedua, Protection. dia dah ada protection. Dia dah ada 2 million. Satu Gila Company, satu lagi Ayah Company. Dia ambil AIA juga. Ya. Lagi apa dia dah ambil? Dia dah ambil lady special untuk isteri yang tercinta. AIA. Ya Allah. Ejen ni pun dah mati dah. Dia dah mati. Ejen mati Tak dulu. lama dia ambil masa muda-muda dulu. Okey, nombor 4 apa lagi dia dah beli? Dia dah beli program yang 5 tahun simpan tu yang boleh dapat 1 million daripada Hong Leong. Hong Leong Assurance. Banyak polisi. Selalunya kalau tak datang kelas saya, apa akan buat? Boleh Balik. Sebab dah Saya dengar ni pun saya dah takut. Saya rasa saya balik dulu dah tu. Confirm balik lah. Ya. You bagi tahu dengan dia apa yang doktor dah ambil bagus. Ya, bagus. Tapi ada yang lagi bagus. Dia kata kenapa lagi bagus? Berapa ejen ni doktor? Ada 4 polisi, 4 ejen. Itulah sebabnya. Kita bagi tahu dia, you doktor pakar. Ya. Kenapa orang datang kat you? Sebab I pakar. Sebab you pakar. Dan mereka ni semua adalah doktor-doktor biasa. Bukan doktor pakar. Bukan perunding pakar macam saya. Tapi baca cakap tu kau jangan gelap-gelap lah tu. Saya pun perunding pakar. Kau pun tak confident dengan kau punya pakar, habis lah. Dia kata, okay, prove to me kenapa you kata you pakar. You bagi tahulah, kami daripada KAJC. Perunding kami adalah perunding pakar sama macam KPJ. Dia kata, what do you mean by that? Jadi you pecah. Kita pakar ada 5 area. You bagi tahulah, ini baru kita cerita. Kita ada 5 area. Pertama, kita ada $1 million protection. Kita jual untuk hari ini, saya akan jual at least 4 million. Kita dengar, kenapa 4 million? Berita baik, no medical requirement. Ni. Kalau ambil dengan local company, contoh takaful ikhlas, tak boleh. 4 bulan baru approve. Ya. Saya ada kawan pergi sana, ya Allah, dia kata,
Jangankan 4 juta Cik Jalil, 1 juta pun 2 medical check up macam biasa. Okey, yang kedua kita ada $1 million retirement. Yang ni boleh, you boleh ambil 1 juta sampai ke 5 juta. Sebab kita cerita pasal ini. Doktor pernah dengar cerita juta-juta yang 5-6 juta? Tak ada kan? Dekat sini doktor kita boleh ambil sampai 100 juta. Kita dah ada purki 1 juta. Apa dia terkejut? Maka KPJ boleh cerita, you tahu tak, kita ada robot yang boleh check you punya jantung, harga dia 1 juta. Bapak saya lah pergi. Dekat Malaysia cuma ada 2 robot tu. Robot tu memang power bang. Saya tengok, dia kata, mari kita tengok jantung bapak awak. Ada 4 injap kan? Dia boleh tunjuk gambar, dia ada skrin, darah tu menyembur macam mana? Dalam jantung tunjuk gambar tu menyembur macam mana? Tengok ni. Injap ketiga bapak awak ni meleleh je, darah dia tak keluar banyak. Dia tak puh. Apa? Ya. Dia tak ada Kau tak boleh. 3 keluar darah elok, 1 dia ni tersumbat dia kata. Canggih. Tapi mesin tu ada pasal kau tak sampah aje, kecil je tu. 1 juta kau. Robot tu. Jadi kami pun macam ni, kita semua juta-juta je. Okey, yang ketiga kita ada $1 million education. Katakanlah doktor ada 2. Yang 2 mesti kecil lagi anaknya sebab baru buat. Bung kecil lagi tak anak dia? Kecil. You jangan kata dia dah tua. You mungkin tua tapi you kahwin yang muda. Asyik nak balik aja sekarang ni. Dia dapat yang muda, nak metok je burung ni. Beras padi baru dia kata. Kami bangun. Kami. $1 million education. Jadi yang ini kita akan bagi 1 juta untuk seorang anak. Ini bertudung, ni tak bertudung. Ini pakai seluar pendek. Ini main boxing. Okey. Yang ketiga kita ada $1 million investment. Yang ni doktor, kalau you punya investment kurang daripada 10 million, kita hantar dekat TN dan Selangor. Kalau lebih daripada 10 million, kita hantar pergi Welcome to Dubai. Jadi boleh tu, dia kata, something different sampai ke Dubai kau pergi. Yes, sikit lagi Tupai kita pergi. Okey, last kali kita ada $1 million charity. Legacy ataupun charity. Untuk hari doktor, ada 5 perkara ni. Doktor nak saya cerita yang mana? Jawab lah. Yang mana? Jawab lah doktor. Saya. Dia kata saya dah 56. Dia kata Saya ambil tu lah tu. Yang last. Sebab Okey. saya dah tua kan. Yang lain dah ada dah. Awak pakai susuk ke? Macam tu. okey. Sebenarnya Dr. Rosman ambil yang ni. Tapi yang ni dengan ni sama. Siapa dia punya beneficiary saja. Sama. Ya, maka saya pun kira umur 56 nak ambil 5 juta protection. Dia ada 5 juta protection. Ya, sebab pada masa tu dia ada ambil loan suka-suka for income tax purposes. Ada dia dah bayar semua cash, ada lagi loan 2.8 million. Ya Allah. Tapi saya cakap dengan dia, bagus untuk kau tipu income tax. Tetapi tak bagus untuk isteri kau. Isteri you doktor, something happen kepada you, 2.8 juta ni nothing to you, but big thing to your wife. Kenapa nak susahkan dia? On top of whatever yang you dah beli polisi, you tambah lagi satu polisi 5 juta untuk mempermudahkan. Ya, to buy the time. Loan cancellation plan, duit baki tu bolehlah guna bayar bil api, bil air dan sebagainya, anak nak belajar dan sebagainya. Anak nak kahwin dapat majlis dia, kahwin tak ada kecil-kecil, 500,000 anak kahwin. Yalah semua Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri semua datang. Ya, saya pun nyanyi lagu. Ingat siapa saya pergi dengan saya nyanyi lagu apa, Mai? Kenapa ada baca nyanyi lagu ni? Saya tak datang yang kenangan. Bukan. Bukan, lagu Ramli Sarip. Ramli Sarip. Ijaz Ibrahim. Ya, lagu Ramli Sarip dengan Khadijah. Khadijah. Hatiku Saya masih ada. bukan. Andainya aku bertanya padamu tentang bahagia. Ada lagu tu.
Khadijah kata, oh sedap suara. Okey, balik kepada tadi, dia boleh ambil 5 juta sama ada for protection ataupun for charity. Sekarang ini apa yang kita dah berlaku? Dia dah ada dah semua ni. Dia dapati apa yang dia ada sebenarnya belum cukup. Berapa belum? Belum cukup. Jadi apa yang berlaku? 5 juta, maka premium dia saya panjangkan selama 10 tahun. 10 tahun bos. Mula-mula. Premium dia 21,000 sebulan selama 10 tahun. 5 ke 10 bos? Mula-mula 10. Okey. Lepas tu dia kata, Jalil, I'm 56. I don't have much time to play around. If 10 years, 66. Mungkin masa tu I pun dah tak boleh nak potong orang dah. I tak mampu dah. Can you shorten the period, make it 5? Saya pula takut. Bukan saya nak jual. Bukan saya nak kerja ambil hati. Saya pula takut. Sebab dia kata dia takut dia tak boleh lama. Maka dia bagi tahu, okay, make it. Saya kata it will double the premium, 42,000. Tapi daripada 200,000, 42,000 is nothing. Kemudian masa tu investment dia dah untung 500,000 masa tu. Saya dah bagi dia 2.3 million. Dalam masa 6 bulan tak sampai 1 tahun, dia jadi 2.8 million. Maka dia punya profit masa tu bulan puasa nak raya, saya pun bagi dia tahu. Doktor, saya datang duit, bawa duit raya. Apa dia? 500,000 untuk you punya duit hari raya. Alhamdulillah. Ya? Okey, balik kepada tadi. So premium dia will be double, 42,000 kali dengan 12 berapa? Oh, tu sebulan. 521. 500,000. Oh, cantik. Jangan MBRT. Maka saya pun balik MBR. Oh my gosh. Apa pelajaran dia? Mai dengan Eza, you boleh make a surprise. You boleh potong kok corner. Mai diorang-diorang ni. Sebab kalau you jumpa orang yang sama, Dr. Pakar nanti, termasuklah Raudah nanti, you jumpa Dr. Pakar, you potong dekat corner, cakap dengan dia gini lah. You ambil program yang sama, tak payah fikir banyak. 521 dikali dengan 5 berapa? 2.5. You hanya ketepikan 2.5 million, you dapat berapa? 5 million. Bagus ke tak bagus? Bagus. You beli banglo 5 juta dengan harga separuh. Dan you boleh buat charity. Is it good? Very good. Very good? Good. But I see. One clap untuk diorang dulu. Okay. Boleh? Susah ke boleh? Boleh. Boleh. Sebab yang ini saya nak cuba you all practice. Okey. Eli ke depan. Eli ke depan ni. Daya.